Guys, baru 2 belang guys. Kalau nak kelah bayar ni, balik. Baru 2 belang. Guys, saya nak solat jap, solat maghrib nak ambil air semayang. Tu tengah masir gitu guys. Besar guys. Nampak? Berapaan guys. Tapi tak boleh lawan kelah kita lah. Kelah merah kita. Saya sebenarnya sedih guys. Sedih, nanti saya cerita kat rumah. Ya, ni kelah buih kot. Kelah buih kot rasanya. Guys, kena guys, mata halus lah. Mana dia pergi guys? Guys, mata ni halus guys, macam mata itu guys. Barau. Macam ni seko. Lebih besar pada ni seko. Tapi separau, saya tak nak separau. Saya nak kelah ataupun tengah. Woi, kelah besar, kelah besar. Tangguh tak ada. Mana nak bawa ni? Okeylah guys, sampai ke terus guys. Syahrizal Razali SC Fishing Trade guys. Jom guys, kita cari anak-anak kelah. Dapat pelihara kan. Kalau kasar, makan. Nak raya ni. Laut Mantai Raya. Okay guys, jangan lupa like, comment, subscribe saya channel guys. Saya masih pakai ni guys, CQ BFS XG. Okay, saya pakai Rode. Daripada Rode apa? Rode Piolo. Rode ni Foundation Ultralight ni guys. Rode 25. Okay, mainline saya pakai kasar ni guys. Hari ni saya pakai 15 LB. Leader saya pakai 20 LB. Kasar ni. Okay, umpan yang tertukar macam biasa. Saya akan pakai inline spinner dulu, bagi tarik dia keluar kan. Itu baru kita pakai sinking ataupun crank. Okay, jom guys, jangan lupa like, comment, subscribe saya channel guys.
Straight guys. Kamu nih guys. Minta kelah lah ya mulai tuanku. Tolonglah kelah lah. Kecil pun jadilah. Barau. Mana pula ni? Nah, kecil guys. Okey. Baru ikan. Sparrow. Ya. Habis ikut. Ya guys. Sparrow pun gila. Saya nak casting situ lagi ni. Sekejap. Saya tengah tengok ikan kat bawah nak nangkap. Habis kena mata dia dengan lupu. Jap. Saya lepas dulu guys. Okey. Berpasi-pasi. Pakai inline spinner situ tak mau makan. Okey. Jap. Saya gari dia. Separuh 2 belang. Guys, baru 2 belang guys. Kalau nak kelah bayar ni, tu balik. Baru 2 belang. Casting lagi. Ni guys, saya nak solat jap, solat maghrib nak ambil air semayang. Tu tengah maser gitu guys. Besar guys. Nampak? Berapaan guys. Tapi tak boleh lawan kelah kita lah. Kelah merah kita. Saya sebenarnya sedih guys. Sedih nanti saya cerita kat rumah. Ya, ni kelah buih kot. Kelah buih kot rasanya. Tak tahulah tengah ke kelah buih. Ada median ni pak. Median ni pendek. Pak. Biarlah di sini. Saya nak solat je. Kuat dia ni. Ingatkan bau kan panjang. Macam kelah. Tapi kepala dia tengas. Tak tahu lah tengah merah ke, kelah buih ke. Ada macam median sikit lah. Nanti kita tengok balik lah. Saya nak solat je. Guys. Wak. Nescafe. Belum buka saya buat bekal. Jadi kita berbuka puasa. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya update ni bukan apa guys. Waktu saya beli air ni tadi, ramai benar orang menengok siap mengambil gambar. Saya jenis saya, bukan untuk kita nak minum waktu tu. Kita nak buat spare untuk berbuka kan. Tahulah kadang-kadang orang punya tindakan ni kita tak tahu. Jadi ni saya update kamu. Baru buka. Beli petang tadi. Saya guys, hari ni sebenarnya saya sedih guys. Panjang cerita. Kalau kamu nak dengar lah. Saya nak solat jap, solat maghrib. Tu saya cerita kat kamu. Tu kita terus gerak balik.
Guys, tengah tu agak besar juga lah. Sekaki lebih kot. Dalam sekaki lah, dalam 12 inci kan, 12 inci ke 13 inci lah, lebih kurang lah. Dia jenis panjang ni. Guys, saya sebenarnya ikan kelah besar saya mati guys. Saya macam sedih lah, sedih kan. Dia macam ni guys, ikan tu dia bukan mati sebab dia menelan, bukan sebab dia mati apa ke, tak ada guys. Salah tu salah saya. Sepatutnya saya dah cari aquarium dah. Bukan dah cari, aquarium tu dah ada, nak pergi ambil je. Jadi saya lengah nak tunggu aquarium yang lagi satu kan. Sepatutnya saya ambil dulu aquarium yang 3 kaki. Buatnya bila sampai aquarium yang 4 kaki tu, buatnya pindah lah. Tapi saya nak tunggu. Ikan tu dah 2 hari kan, 2 hari 3 hari kan, dalam tempat kuarantin tu. Meloncat dia guys. Dia meloncat. Lepas tu dia punya badan tu kena dekat kaki aquarium tu, dekat besi tu. Dia mengelupur melenting-melenting kan. Jadi terpukul lah dia punya badan dia tu. Itu memang cedera kan. Kelah dah luka macam tu. Lepas tu dia hidup dalam sehari kan. Sehari 2 hari kan rasanya. Lepas tu saya nak pergi kerja, saya macam tak sampai hati tengok dia. Dia dah terbalik, nyawa je ada. Mulut je macam tu. Berenang tu tak ada lah. Dia dah terbalik kan. Jadi saya terpaksa perut kan. Tu lah mak saya menangis. Saya tak tahu macam mana guys. Saya cubalah, saya cari. Saya ingat itu last saya blur. Saya blur buatnya kalau dapat lagi kelah, saya ingat nak bagi, ada yang minta. Yang kelah ori keraba saya bukan jarang bagi. Saya tak pernah bagi biasanya, tak pernah jual, tak pernah bagi. Kelah yang biasa tu ada. Kelah merah yang biasa tu. Kelah ori keraba saya tak pernah. Jadi saya ingat saya dapat tu, saya nak simpan kawankan dengan Bob. Tu ada kawan dia lagi satu kan. Lepas tu kalau dapat lagi kelah merah, saya ingat nak bagi lah. Macam subscriber saya minta kan. Bagi apa ke. Dia nak beli ke kan, kita jual ke. Lebih kurang macam tu lah. Mati guys. Saya tak tahu macam mana. Saya cuba cari ikut dapat. Tapi jangan mimpi lah kan, nak dapat buaya tu lagi. Okay lah guys, saya nak kemah ikan tu, saya nak gerak balik lah. Okay guys, kita shoot balik. Tu guys, sepatutnya nak berbuka kat luar. Ikan macam ni, kalau kita nak bawa balik, kita tak boleh terus packing. Nak kelah. Banyak nak kelah. Kelah di malam main tepi pasir. Tak apa pasal kita kena tunggu dia segar, baru dapat packing. Tak apalah guys, inilah kehidupan yang saya suka. Semayang tepi sungai, berbuka tepi sungai. Benda ni senang je, betul tak? Perintah Allah SWT tu kita jangan tinggalkan. Family kita jangan belakang. Kalau dia orang tak senang, tak setuju apa yang kita buat, kita jangan buat. Kalau dia orang setuju, tak ada masalah, boleh. Tapi sebaiknya kamu jangan ikut lah guys, macam saya ni. Saya tak makan ikan. Saya tak adalah nak jual sangat. Saya pelihara, saya bagi orang pun kadang pelihara ataupun makan ya. Jadi kepuasan saya tu guys, naknya kalau ikan tu hidup, orang bela, combo guys, syok guys. Saya suka tengok orang happy, saya pun happy. Sebab kita tahu kelah dengan tengah ni, kelah tengah sebarau ni bukan sesuatu mudah nak menangkap dia. Belum tentu orang tu dapat. Jadi kita mampu, kita bantu dia orang. Tu je lah guys saya fikir. Saya nak basuh kaki je guys. Ini kali kedua saya masuk sini. Saya cari tengah dengan kelah guys. Buatnya sebarau saya tak ambil lah. Kalau tengok lah, kalau atas kilo 700 gram sebarau kan, kalau boleh makan lah kan, saya ambil bagi orang lah. Tapi kalau yang kecil-kecil saya tak nak, saya lepaskan. Saya cuma nak tengah batu dengan kelah. Dua jenis ikan je guys. Setakat ni saya sebenarnya saya dapat dah 2.
saya dapat seko seberau. Lepas tu seko tengah batu. Tengah merah. Nanti guys, akhir-akhir kita akan boxing, kita tengok berapa ekor ikan yang hidup, berapa ekor ikan yang matian, sebab dia bukan semua hidup guys yang kita dapat. Dia ada yang mati, ada yang hidup kan. Jadi saya akan boleh saya nak pelihara. Okay, jangan lupa like, comment, subscribe. Saya guys nak pakai crank. Guys, kena guys, mata halus lah. Mana dia pergi guys? Guys, mata ni halus guys, macam mata itu guys. Ikan apa ni guys? Tengah ke ni guys? Tengah ke sebarau? Guys, besar guys. Ya Allah, tolonglah. Tolonglah ikan apa ni? Mata halus, tolong. Ngalah lucut. Putus. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau ada pasangan. Sebarau. Dah sampai tepi ni. Banyak ikan sini kan. Barau. Guys, barau saya tak nak. Seko sini makan. Lucut. Yes. Strike kita pada hari ini. Nanti kita kira lah. Sebarau saya tak nak guys. Sikit je. Lepas okay, sebarau. Moga kau membiak lah kau. Pasangan dia makan kecil, dia ni besar sikit. Tapi sebarau saya tak nak. Yes, sebarau. Tapi Alhamdulillah lah ada strike. Biar dia membiak. Besar. Guys, saya akan guys Riza Syariza Razali Exhibition Field guys. Dia bukan putus guys. Yang sambar itu kan, dia bukan putus. Ni, leader ni tercabut. Jadi DFG Note tu dia memang ada kelemahan lah. Kalau kamu baru ikat FG Note yang saya pakai sebelum ni, kalau kamu baru ikat, kamu tak boleh potong sampai dia tak nampak macam ni. Dia tak boleh. Kerana kamu kena casting dulu dalam 10 kali baling macam tu kan. Jadi dia dah gigit betul-betul, baru kamu potong ni. Potong ni, potong ni. Kalau kamu potong awal lepas ikat tu yang jadi macam saya tu, dia lucut. Jadi saya dah fikir, saya buat cara saya.
simpulan dia sama, tapi saya akan matikan satu saja. Saya ikat satu, dia gigit. Lepas tu saya matikan satu saja lagi, tapi simpulan tu 2 kali. Tapi kalau saya nak tegangkan macam ni kamu tak faham lah. InsyaAllah nanti saya tegangkan buat satu video kan. Okey, lagi satu, saya pakai ni yang simpulan kedua. Selepas FG knot ni Abeto knot. Ni bukan Aberite. Aberite tu untuk main jigging kan. Orang jigging ni main leader panjang. Jadi dia takut jig sampai ke hujung tip perut. Jadi dia panjangkan leader, dia pakai Aberite knot. Warna dia simpulan dia agak besar. Dia akan tap kena dekat tip ataupun cincin hujung kan. Jadi dia akan tahu dah sampai kat leader, dia akan berhenti karau, berhenti kayu. Jadi itu Aberite tu saya tak pakai. Itu memang lagi kuat lah kan. Tapi tak bagus untuk casting. Jadi saya pakai Abeto. Kalau tak ngam juga, saya pakai FG knot balik yang saya punya. Buatnya bukan yang macam mula-mula punya. Walaupun dah bertahun dah saya pakai, tapi ada kelemahan. Guys, jom kita cek lah. Guys, jangan lupa like, komen, subscribe. Dia sebenarnya panjang guys video ni. Video yang sebelum ni panjang, tapi saya dah cut. Nampak pendek je. Tapi guys, saya insyaAllah saya dah tahu, saya dah faham ikan ni macam mana. Dah 2-3 kali saya tengok cara yang sama dia makan. InsyaAllah saya cuba itulah praktikkan. Agak ada samaran Guys, jom kita casting. Saya nak pakai ikan spinner dulu. Nanti guys, waktu casting saya dah tak boleh bercakap lagi dah. Makna saya akan tulis lah, tengok macam mana. Okay lah, agak ada samaran. Saya teringin pula nak bela kelang menelan ke apa ke, saya akan tak bawa balik. Saya cuba hidup kan. Dapat sekoi dia. Tak kisah tengah ke kelang, sebarau tak kot. Tapi tengok macam mana lah. Kalau ada warna, kita ambil lah. Sebarau dah banyak sangat dah. Okay lah guys, agak ada samaran guys. Ada rezeki kita. Jom cek betul-betul kelah ini. Okay, tak mungkin kelah makan lagi, tapi kita cuba je lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Itu dia makan depan ni guys, tapi saya tak rakam. Lepas tu dia dapat seekor tengah besar, dekat 1 kilo lah. Kilo tak sampai 600 gram lah. Tapi saya tak buat vlog. Saya cuma mancing biasa. Makan lah. Ni ada ikan ni, tapi tak boleh makan.
Sebarau guys. Ada 2 ekor. Besar ni seko. Lebih besar pada ni seko. Tapi sebarau, saya tak nak sebarau. Saya nak kelah ataupun tengah. Sebarau. Ui, kelah besar, kelah besar. Tangguk tak ada. Mana nak bawa ni? Okey, turun. Sabar. Sabar. Riza datang kat kau. Sabar. Wih, bukan kelah, tengas. Wih, sabar. Kau ni Allah Akbar. Wih, kau ni tengah merah besar wih. Ya. Wih, tengah merah ke kelabui ya? Ya. Tengah merah kelabui. Ya. Melinting. Panas. Kelabui. Guys, kelabui. Oh, teruk mulut dia. Oh ya Allah, ya Tuhanku, saya ambil. Sini saya ada dapat seekor guys. Tapi saya tak sempat upload video tu. Hari dah malam. Nanti saya tunjuk kamu video dia. Ni kelabui. Saya ada dapat seekor kelabui situ. Tapi mati. Ni. Besar guys. Ya Allah, ya Tuhanku. Terkejut saya. Okey, alhamdulillah. Sekejap. Saya aman guys sekejap. Saya ingat kelah merah ni. Kelabui. Wah. Tengok mulut dia bongkok. Mulut dia bongkok ke bawah. Macam mana kita nak bawa balik ni? Kaki lebih ni. Jangan saya lepas daripada mata pancing. Oh, dia kuat ni ikan ni. Mulut bongkok. Saya kelabui lah kan. Nanti saya tengok balik. Kelabui ni. Ya kita dapat tu kelah merah. Ni jenis dia. Tapi warna dia macam ni, macam tengas. Oi, terkejut saya guys. Tangguk tak ada. Tapi saya takkan tangguk. Rakam tak? Rakam. Saya takkan tangguk. Saya cakap tu terangnya. Kita pakai treble hook. Bila kita tangguk, mata ni tersangkut dekat satu tangguk, ini koyak. Langsung tak payah.
Siap gari guys, macam dapat ikan pun benar. Siap dalam poket, tak nak bawa dalam beg. Aku nak dapat ikan degatnya ni. Yes. Saya lepas ni jap. Sekejap. Saya cuba lepas pakai tangan boleh tak? Tak payah pakai pelayar boleh tak? Bahaya tak boleh guys. Sekejap. Pakai pelayar. Sekejap guys, saya update. Wih. Bapak guys. Sekilo lebih ni guys. Sekilo 4, sekilo 3. Yes. GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording. GoPro stop recording. Guys, pemandangan saya tengah batu sekejap tapi memang macam kelah juga. Ada median dia pendek. Sekejap. Hei, sabar. Kau ni kau adalah ikan yang kena lemah lembut. Saya sekelah. Saya rasalah. Sekejap. Saya gari dulu apa. Megah daripada atas. Macam kelah ni. Ni kelah ni guys. Kelah bui. Tak ada gerutu. Gini kelah ni. Baik kau. Kalau boleh saya nak bawa balik hidup. Kita sanggup tolak sebarau guys tadi kat bawah. Dia nak cari tengah dengan kelah. Sini naik guys. Guys, saya bagi dia segar sekejap. Sekarang saya update kat kamu. Kan ada buku ada ni Takut betul aku. Yang air tu kecil guys. Dalam sekaki lebih 2 jengkal lebih. Mati. Aduh, sayang tu. Dia tak sempat sampai ke rumah. Dia tak tahu apa sebab. Situ ada sebarau. Saya cuba je lah casting. Guys, macam kelah daripada atas. Saya ingat kelah. Kelah merah lah. Bukan kelah merah ni. Ya, nanti saya update kat kamu. Bapak besar guys. Alhamdulillah. Guys, saya rasa tengah merah. Rasalah. Saya belum tengok sangat lagi. Kamu nampak merah daripada atas. Tengah merah ni. Saya rasalah. Kita tengok median. Kalau ada median, kelah bui. Kalau tak ada median, tengah merah. Ni dia masih lemah lagi. Saya biar dia sekejap sini. Kita biar dulu guys. Nanti yang kita view. Saya malah nak view sangat sebab ikan kebanyakan kita view sebelum ni semua mati. Okeylah guys. Adalah yang hidup tapi itulah, biar dia sekejap. Biar dia ambil napas dulu. Bapak besar. Sekilo ada ni, sekilo 2. Sekilo 2 ada kot. Kasihan. Sekilo. Ya. Merah. Guys, kalau nak ambil ikan tu, kita kena rendam dulu sekejap. Macam itu saya terbawa balik, mati. Semua bawa balik mati guys. Macam kelah merah tu, saya rendam. Kelah merah pula. Yang tengah yang kelah buih yang sini tu, saya dah dapat sini. Dah malam dah nak malam. Saya terus packing bawa balik, mati. Yang ni kita kena rendam ni. Guys, alalang kita buka sini, saya cuba cari lagi seekor. InsyaAllah. Tengok atas sikit. Ya, nanti saya update kat kamu. Saya ada bawa air tapi tak ada bawa makanan. Cukup lah. Saya memang nak cari guys. Tengah ataupun kelah untuk pelihara. Saya sanggup tolak yang mana ada nampak sebarau. Nampak sebarau situ, ada nampak sebarau. Saya tak casting. Saya cek kelah yang tengah ni. Saya nak pelihara. Bukan nak jual.
Okay dah guys. Beg ni bagulah. Macam-macam muat. Tapi masalah dia guys, plastik biru kita tak muat ikan tu. Saya ukur tadi, plastik biru tu sekaki. Kalau tegak kan, memang tak muat lah. Kalau kita tidurkan plastik biru tu, tidur kan, sekaki je muat. Ikan tu lebih sekaki. Tengok macam mana Kang, saya fikirkan. Tapi insyaAllah saya dibawa bekas. Kan kita tengok bekas. Guys, plastik ni tak muat. Kalau macam ni lagi tak muat. Kalau macam ni, kita ikat paras ni, tak muat. Ikan tu lebih pada ni, panjang. Jadi kita akan guna beg ni 50 cm. Ikan tu saya rasa bengkok sikit. Beg apa nama ni saya tak pastilah. Boleh lah. Warna kita akan boleh lah berhenti minum berbuka kan. Sebab ada oksigen. Ni ada oksigen. Okay lah. Okay, saya nak berbuka dulu. Saya nak solat. Tu saya pakai ikan. Saya gerak keluar. Saya akan makan lah kat sana kan. Lepas tu baru saya gerak balik lah. Okay lah guys. Saya ingat tugas saya dapat share dengan kamu. Nanti lepas saya update ikan ni hidup ataupun mati. Macam kita tengok lah. Lucut. Lidah lucut. Saya tak tahu lah. Tapi saya rasa itu kena tak. Jadi tu kita masuk lagi. Kita ikat lidah betul-betul. Itulah. Dapat seekor. Guys. Guys. Membawa tengah besar keluar bukan mudah guys. Kan tu. Air tak penuh guys. Separuh suku. Sebab ikan ni bengkok ni. Itu pun dia timbul badan dia tu, nampak. Bukan mudah bawa ikan hidup keluar. Nak yang saiz macam ni guys, kilo ke atas. Tuhan je lah yang tahu azab dia. Tu guys, kalau kamu nak belilah guys, RM30, RM40 tengah yang sekilo sekor. Saya sanggup guys sedekah kat orang duit tu dengan ikan tu. Bagi orang makan daripada bagi orang beli RM40 ikan hidup. Saya minta maaf, saya bukannya sombong, bukannya tak tahu nak cakap lah guys. Azab guys membawa ikan keluar. Menangkap senang, kita tangkap sekejap. Nak bawa keluar berjam-jam ni. Tu. Tapi ikan ni rupa kelah tengah ni, rupa kelah. Ya, mungkin tengah kelah bui. Tak tahu, nanti kita tengok guys. Kita minta dia hidup lah guys. Jauh lagi ni guys. Bukan sesuatu yang mudah guys. Saya tak tahu apa 10 kilo lebih ni. Air ni dengan ikan. Itulah guys. Saya rakam kan, kamu tengok. Bukan mudah guys ni. Beg pancing lagi segalanya ni. Berapa beban yang kita bawa? Tak ke 50 kilo lebih guys. Pewai berjalan. Itulah. Kamu faham lah kenapa ikan hidup mahal. Ikan mati senang. Perut, buang perut, buh dalam beg, jalan. Ikan hidup nak kena bawa air, nak kena berhenti. Kalau tergopoh gapah, ikan mati. Berkocak-kocak. Itulah guys. Jauh lagi guys. Kamu renung-renungkanlah yang kamu nak murah ikan. Ni ikan liar guys, bukan kedai akuarium guys. Kedai akuarium tu lain. Sesilap ikan pembenihan yang kamu dapat, yang kamu beli kat kedai akuarium. Ni ikan liar betul-betul. Okeylah guys. Saya perjalanan jauh lagi. Boleh kan tak habis. Ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku. Minta nyawa aku guys. Azab. Kelah itu guys. Walaupun dia besar pada ni. Kelah merah itu. Dia pendek. Tengah ni. Panjang lah. 50 cm.
Nampak 50 cm bengkok dalam tu. Sampai sini bengkok. Jom kita jalan cepat. Allahu Akbar. Basah baju lah. Basah seluar adik peluh. Alamak. Ui. Berat. Ya. Baik semula. Ni oksigen hidup tak? Oksigen hidup. Cek. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Paling azab bawa ikan ni. Sebab dia panjang. Taklah besar lah. Tapi panjang. Cuma saya tak tahu tengah merah ke kelabui. Kalau tengah merah bapak besar ni. Kalau kelabui kecil lah. Kelabui sekilo ke kecil. Okay guys, untuk trik akhir ni seekor sebarau saya ambil. Saya nak buka lampu tadi, dia berkocak-kocak guys. Jadi berwarna ada 2 ekor yang baru sebarau dengan tengah. Itu dia yang sebarau, ni seekor guys. Operasi membawa pulang yang sungguh susah. Rasa saya nak tidur dalam hutan tu. Penatnya Allah Tuhanku. Tapi ni rasa ada ni. Besar guys. Okay. Lagi. Okay guys, itulah caranya DJ Lebu kita sambut Hari Raya. Selamat Hari Raya guys. Aidilfitri, maaf saya membatingkan daripada Syahrizal Razali SC Fishing Trips keluarga guys. Okay guys, nanti jumpa kat vlog. Wih, kalau hidup lah ni. Sekejap guys. Ikan rare. Guys, Google. Siapanya Google? Dapat Google.